Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada tetamu kita yang cantik manis ni, Cik Haja Nora binti Abu Bakar, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Sektor Perancangan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Jarul Aizan, terima kasih pada BPD Melaka Tengah kerana menjemput saya bagi mewakili jabatan. Alhamdulillah. Selamat puasa. Ya, sama dari saya juga. Terima kasih kerana menyantuni kami hari ini. Saya sangat berbesar hatilah bila Cik Janora sudi datang bersama kita hari ini untuk sama-sama kita sembang santai tentang bagaimana kita nak menggelorakan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 kita ni. Gelora ni sebab kita kena sebut selalu. Betul. Jadi kita suka, kita kena sebut. Jadi RPM 2026, 2035. Nanti RPM tu apa? Rancangan Pendidikan Malaysia. Hingga sampai budak prasekolah pun boleh cakap. Jadi yang kita nak. Kita cubalah nak sampai ke tahap tu, Cik Haja Nora. Kita akan buat sampai boleh. InsyaAllah. Okey, Cik Haja Nora. Macam ni. Untuk hari ni, kita fokuskanlah topik yang mana kita boleh sembang bersama dan boleh masuk cerita kita sama-sama ni. Macam saya di sini, kita berada di sektor perancangan. Cik Haja Nora juga di sektor perancangan JPN. So, kita nak bawa cerita yang sama supaya saya dapat menyambut apa sahaja yang turun dari jabatan untuk kita turunkan pula pada sekolah kita. Betul. Okey. Kita menjurus terus tentang teras 4. Teras 4 memantapkan prasarana fizikal dan digital di semua institusi KPM. Okey. Boleh tak secara santai dan bahasa yang mudah lah, senang kata Cik Haja, cuba jelaskan sikit lah. Ingat nak buat pop quiz tadi. Betul lah. Kita nak cakap, kita mula daripada rancangan pendidikan Malaysia tu kan. Jadi kalau untuk umum yang tak tahu, kita ada 7 teras. 7 ya. Jadi betul. dari untuk hari ini kita nak fokuskan kepada teras 4, iaitu macam Haja Ruaizan dah sebut tadi, memperkukuhkan infrastruktur iaitu digital dan juga infrastruktur iaitu fizikal kita. Jadi alhamdulillah memang KPM berhasratlah untuk kita mencapai taraf negara maju dalam masa yang terdekat ni. Kita kena jalan dengan begitu pantas sekali dan alhamdulillah kita dah pun ke depan berbanding dengan negara-negara lain, dan juga rancangan pendidikan Malaysia kita ni memang dah nampak kepentingan untuk digitalisasi dan juga infra keadaan sekolah-sekolah kita tu dipercantikkan dan diperkemaskan untuk kita menjadi negara maju. Jadi untuk sasaran kita sehingga 2035 ni, jadi kita pun kalau isinya generasi yang sekarang berada di sekolah dah tahap pemikiran dengan pemikiran negara maju. Jadi kita nakkan situasi di sekelilingnya, fizikalnya pun kenalah seimbang. Ya, betul. Jadi alhamdulillah kita pun dah mulakan untuk mengganti bangunan-bangunan daif kepada bangunan baru, dan juga kita nampak mana sekolah-sekolah yang perlu dibina di kawasan padat, di situ kita memberi penekanan utamalah. Dan dalam masa yang sama kita tahu kita bergerak ke arah digital. Memang sekarang ni dah generasi madani sekarang ni lagi zaman dia kan? Jadi kita kenalah bersaing dengan mereka, dan kita kena tunjukkan guru-guru ni lebih pengetahuan digitalnya daripada anak-anak, sebab kita yang mengajar dan mendidik mereka cara untuk mereka menjadi insan yang berguna. Kerana untuk rancangan pendidikan Malaysia ni kita dah ada fokus kita untuk murid-murid kita ni, kita nak mereka menjadi 5, ada ciri 5 ni 5B, 5B. 5B tu. Jom kita study sama-sama. B1 beradab. Dan yang kedua berdaya tahan. Ketiga berkemahiran, berkeyakinan, dan sama-samalah kita kan berilmu. Jadi kita nakkan semua tu ada pada anak-anak kita di zaman yang mencabar ni lah.
Ya. Okey, dalam konteks orang kata macam ni, PPD Melaka Tengah kan, dengan kalau nak bandingkan dua daerah lain lah, kita adalah satu daerah yang tak besar tapi padat. Padat dan begitu berkembangnya terlalu cepat. Berkembang enrollment muridnya, orang kata penempatannya. Jadi kita nak menyahut kepada RPM 2026-2035 tadi, dari konteks teras 4 tadi, infrastruktur fizikal kan. Sebenarnya sebelum RPM di orang kata sana sini sebut, kita dah sambut sekolah nak mohon bangunan, mohon apa. Jadi bila teras 4 ni diangkat, so kita selarilah. Betul. Sebab pembangunan fizikal dan juga penyelenggaraan ni sentiasa berlaku. Betul. Walaupun kita tak fokuskan kepada itu sahaja, tetapi bila dengannya penekanan diberi pada teras 4 ni, lagi senanglah kitanya proses permohonannya akan diuruskan secara cepat dan prosesnya diberi keutamaan. Dan kat sini kita macam nak cakap terima kasih lah, sebab teras 4 ni diangkat diangkat, jadi seolah-olah macam kita punya suara. Peringkat sekolah, peringkat ibu bapa, orang kata diangkat dan diraikan. Betul. Bila teras 4 ni dijelmakan bersama. Ni selaras dengan DTP juga, sebab kita tak lari, iaitu school voice kita nak ambil, dan juga sekarang ni kita akan campur dengan parents voice. Betul. Jadi tak lama lagi, dalam bulan 3 ni insya-Allah akan dilancarkan untuk parents voice, dan juga teachers voice pun kita ambil kira. Okey. Kalau kita dah cerita tentang prasarana fizikal kan, kalau kita tengok sekarang, kita buka permohonan pada sekolah. Agak-agak sekarang cabaran macam mana kita nak menyelesaikan perkara ni. Ini agak tu sikit kan Cik Janora kan? Betul. Yang pertama memang kita kena ada kewangan yang lah. Jadi kewangan tu kita serahkan pada pihak kerajaan. Okay. Dan tanggungjawab kita sebagai PPD dan juga jabatan adalah menyelaras dan menentukan yang mana kritikal. Jadi kalau ikutkan sekolah semua kritikal. Kan? Jadi kita pun faham sekolah kita ada sekolah jenis kebangsaan dan sekolah mubalik. Jadi sekolah-sekolah itu mereka ada dana mereka yang tersedia. Jadi mereka juga ada usaha dengan peringkat-peringkat NGO yang lain. Jadi keutamaan mungkin pada sekolah memang kerajaan. Jadi memang yang mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Jadi yang itu pun kita nampak tahap-tahap kritikal mereka berbeza. Jadi untuk Melaka Tengah memang kita tahu kepadatan sekolah kita di kawasan-kawasan tertentu memang sangat-sangat kritikal. Jadi memang kebetulan pun kita dah membuat unjuran untuk kemasukan tahun 1. Sebab kita sekarang ni memang bergerak 2-3 cabang sekali kan. Jadi dengan fizikalnya kita nak tambah baik, dan juga ada yang kita nak tambah kelas untuk tahun 1-nya kemasukan, dan yang itu memang kita dah ada angka dan datanya. Dan sekarang ini di jabatan pihak sektor infrastruktur sedang membantu perancangan untuk mereka turun ke sekolah yang memerlukan bilik darjah tambahan. Dan bilik darjah tambahan tu dah ada design IBS-nya oleh pihak JKR, keluasan tapak yang diperlukan. Itulah kerja kami sekarang, untuk kita turun ke sekolah melawat tapak yang memerlukan untuk IBS. Dan juga dalam masa yang sama kita proses juga sekolah-sekolah yang kata penyelenggaraan kritikal diperlukan, dan juga RMK 13 ini untuk RP2. Ada sekolah-sekolah yang kita angkat bangunan daifnya, insya-Allah dah lulus. InsyaAllah kita harapkan untuk belum lulus untuk RMK 2 tapi dalam proses permohonan. RMK 1 pun dah ada, dan insya-Allah yang itu akan dijalankan tak lama lagi lah. Sebab di peringkat PPD lah Cik Jah, kita bantu sekolah, bantu bimbing dia dengan syarat permohonan tu kena ada lah. Permohonan kena ada mengikut kriteria, kategori-kategori, syarat-syarat ditetapkan tu mesti lengkap. Kemudian baru kita angkat ke jabatan. Itu salah satu ciri utama. Betul. Kan sebelum nak lulus tu selesaikan ni dululah. Terima kasih BPD kerana membantu jabatan. Sama-sama. Untuk pihak-pihak sekolah ni lah saya nak katakan
berhubunglah dengan PPD. Sebab ada juga pengetua dengan pentadbir kita, memang kita faham kita ada banyak connection kan. Jadi ada yang terus direct sebab kenalan dia ada di atas sana. Itu kita faham. Jadi apa-apa pun at least kita maklumkan kepada jabatan kerana kerja tersebut akan dilakukan oleh kami. Jadi yang pertama peringkat PPD ikut maknanya peraturan nombor 1, 2, 3, ada bahan-bahan yang diperlukan, dokumentasi yang perlu dilengkapkan. Yang itu baru kita forward kepada jabatan. Jadi kalau kita terus, maknanya kita akan patah balik untuk kerja awalan tu. Jadi kerja awalan tu kita perlu siapkan dulu. Siapkan dulu tu lah dengan bantuan PPD. Macam mana pun kita tetap akan bantu sekolah kita. Macam mana pun sebelum nak angkat ke jabatan, kita kena selesaikan peringkat kita dulu. Okay, terima kasih lah Cik Janora kerana banyak membantu PPD Melaka Tengah. Okey, itu tadi dari sudut fizikal. Macam mana kalau pula dengan digital? Digital sama juga. Kita memang pihak kerajaan memandang berat jugalah perkara ini kerana peruntukan banyak akan dikeluarkan untuk digitalisasi. Dan kita faham kita di daerah ada sektor sumber teknologi. Sumber teknologi pendidikan yang membantu. Betul. Dan di negeri kita ada SSTP. Jadi di situ salurannya untuk membantu PDP guru. Dan untuk aset ICT tu sendiri, kita ada sektor maklumat ICT. Jadi di situ mereka akan membuatlah proses-proses untuk kerja mencari data, bahan yang diperlukan, membuat perolehan dan pembelian. Jadi kita nakkan bahan-bahan digital yang dibekalkan di sekolah tu digunakan sepenuhnya. Kerana kalau kita lihat pada data, sebenarnya sekolah kita dah lebih kurang lengkap kerana keperluan yang kita kata yang diperlukan untuk RPM ini, satu sekolah, untuk sekolah menengah satu peranti kepada 10 murid, dan untuk sekolah rendah satu peranti kepada satu murid. Jadi itu lebih kepada yang diturunkan. Tapi usaha sekolah pun ada. Itu. Usaha sekolah dan juga sumbangan NGO. Betul. Jadi alhamdulillah kita nampak sekolah di Melaka ni dah dapat mencapai hampir lengkap lah. Hampir dekat 100% juga. Jadi kita nak nampakkan generasi kita ni menggunakan digital dan juga guru-guru kita PDP-nya menggunakan digital. Betul. Kemudahan yang dah disediakan itu. Yang itu kita nak nampakkan, cerminkan, serlahkan dalam sekolah kita. Okay, kita cubalah merealisasikan, InsyaAllah. Okey, sekarang ni apa kata cerita-cerita lah prasarana lengkap dengan aspek fizikal dan digital. Kita bayangkanlah, senang kata ni santai kan, santai, kita bayangkan sekolah kita sudah lengkap. Jadi kita harapkan, macam ni kita kata, sekolah kita dah berada pada tahap yang terbaik. So impak yang kita dapat dari sekolah ni macam mana pula ni Cik Janora? Iyalah, macam kita kata kita nak murid yang ada 5 ciri tadi kan. Jadi bila murid kita ni mantap dengan didikan daripada guru-guru yang bagus, yang cemerlang, sumber alhamdulillah. Cukup. Kita nakkan murid kita jadi murid yang global. Jadi mereka ada daya pemikiran yang tahap tinggi lah. Jadi daripada peringkat rendah pun mereka berani bersuara, mereka boleh menunjukkan potensi diri mereka. Jadi kita tak nak kes buli ni, tak nak dengar lagi lah. Kerana masyarakat maju ni dia bukan yang menindas. Dia masyarakat maju, dia membantu dan juga melihat sesama sendiri sebagai kawan dan bukan sebagai orang kata musuh. Jadi pesaing tapi pesaing sihat. Ya, yang itu yang saya nak, persaingan sihat. Jadi kita nakkan murid kita ni begitulah. Dan kurangkan kes-kes disiplin kerana sekolah itu adalah satu tempat yang mereka suka datang. Jadi itu antara peranan guru jugalah, nak mewujudkan sekolah yang selamat, yang mesra. Dan saya dengan dapat point kat situ. Selamat dan mesra tu kesejahteraan. Betul, yang kita nak dalam madani. Betul. Murid sejahtera, guru sejahtera. Jadi sebelum nak murid sejahtera, guru kena sejahtera dulu je ajar. Betul tak? Itu ya, betul. Dan kita nakkan sejahtera mental dan fizikal. Kan? Itu pun cerita lain. Ya. Bila terasa 4 ni prasarana fizikal, kan, kita lihat kepada apa keperluan sekolah dari bentuk
bahan benda-benda yang kita nampak, tapi bagaimana pula cikgu kita? Betul. Kesejahteraan tu sebenarnya wujud kalau semua lengkap. Kalau saya salah betulkan Cik Ajah. Betul, Kalau rasanya betul. bahan kita semua lengkap, cukup, sempurna, saya rasa cikgu kita sangat sejahtera. Ya. Itu sebabnya dalam MIS juga telah ditekankan, yang pertama kita lihat bilik darjah. Okey, apabila bilik darjah dengan keperluan tahun 1 kita dah selesaikan dengan data-datanya, sekarang usaha KPM untuk kita melengkapkan bilik guru. Jadi daripada bulan lepas kita dah mohon semua guru data dan maklumat sekolah untuk ambil maklumat bilik-bilik guru di sekolah, adakah dalam keadaan sempurna, selesa ataupun tak cukup. Jadi insya-Allah yang mana guru data dah isi dan kita pun dah ambil, dah teliti, saya percaya di peringkat KPM kita akan dipanggil juga untuk kita melihat data-data tersebut dan juga keperluan untuk kita selenggara bilik guru yang sedia ada. Jadi jangan kita kata kita khas kepada murid saja kan. Guru pun memang kita akan beri penekanan, kita akan lihat kesejahteraan guru dan insya-Allah KPM ni memanglah untuk guru kan. Jadi kita ni pun guru. Jadi memang kita nak jaga kawan-kawan kita. Macam mana ya kita nak sebut tentang reformasi sekolah lah, contoh reformasi sekolah kan, kita ada teachers voice, kemudian nanti mungkin student voice, apa lagi itu semua tu kan. Bila melihatkan teachers voice tu, kita meraihkan dia. Bila kita meraihkan dia, guru kita rasa mereka ni sentiasa diberi perhatian. Kat situ nanti dari kiri kanan kita bila meraihkan dia, kesejahteraan dia datang dengan automatik datang. Kemudian bawa kepada kecemerlangan PDP dalam kelas. Kemudian terus kepada keberhasilan murid yang kita nak itu sangat. Yang ideal lah, itu yang kita nak sebenarnya. InsyaAllah yang kita harapkan usaha yang kita buat ni, input yang kita bagi, output tu kita dapat. Itu pun ROI juga. Jadi insyaAllah kita akan lihatlah guru-guru kita dah bagi satu gaji kan. Kita pun kan. Lepas nombor 2 kita dah bagi prasarana. Jadi itu semua input-input yang kita nakkan hasilnya. Jadi output adalah kejayaan murid kita dan juga kesejahteraan guru kita. Jadi kita harap tu dia selari lah. Yalah, seimbang kan. Betul. Dia seimbang dalam kata apa, RPM 2026-2035 ni kita ada yang sasaran wajib capai tu. Betul. Yang semua itu tu nak capai tu, tapi kita kena lihat yang basic ni. Yang asal ni lah tadi kesejahteraan wajib guru. capai tu satu lagi quick win. Kita nak nampak betul. yang jangka masa pendek tu. Jadi benda yang kita sasarkan ni yang boleh kita nampak. Sebab kita dah belanja duit tapi ada benda yang kita rasa kita tak boleh tunggu. Kan. Jadi kita nakkan kehadiran tu kalau boleh tak adalah lagi 80 ke bawah, kita nak 95 ke atas. Seperti mana yang kita dah kata itu non-negotiable lah. Memang macam mana pun takkan ada, kena selesai juga. kena selesaikan. Kita harap sekolah sambut dan kita pun di peringkat kita ni pengurusan kita berdoa lah insya-Allah kan. Semoga capailah nak untuk Melaka kan, yang tak ada masalah pengangkutan jalan tu semua. Betul. Janganlah murid yang tidak hadir tu sampai 80%. Jadi sangat-sangat inilah kata kalau negeri lain boleh kan. Jadi Sabah kita Sarawak pun, tu kan. kita sambut lah. Okey, sikit lagi. Tentang digital tadi, kita bila melihat pada Trust 4 ni, kita nak mengurangkan jurang digital. Okey. Bila tengok konteks PPD Melaka Tengah lah. Saya melihat dari sudut bagaimana PPD membantu sekolah, beri libat urus, kita beri siri bimbingan supaya digital di setiap sekolah kita nampak impak ni, macam ROI tadi lah. Kan? Okey, so kalaulah kita dapat kurangkan digital, jurang digital ni tadi, macam mana pula dengan keadaan macam ni ya, sekolah kita, sekolah dengan muridnya, dengan cikgunya. Maknanya keadaan PDP di masa hadapan kita harapkan berbezalah. Sebab macam sekarang masih lagi textbook based. Betul. Kan? Jadi bila nak digital ni, kita bukan nak digital tu ganti textbook. Kita nakkan dia terus 100%, 180 degrees turnover. Mereka
maknanya menggunakan internet tu sebagai tools untuk learning. Bukan sebagai textbook, benda yang orang kata nak kata apa bahan yang tak dapat di edit, tak dapat di pembaharui. Bahan tu kita manipulate dia. Yes, manipulate yang boleh dimanipulasi. Jadi guru sebagai facilitator, jadi murid yang mencari discovery learning tu. Jadi bila dah ada internet, lagi mudah sebenarnya untuk mereka belajar. Betul. Dan kita nakkan kreativiti lah daripada guru-guru untuk kita menggalakkan murid ni mencari ilmu mereka sendiri. Tadi yang dengan discovery learning tu kan. Ya. Sebab selama ni cikgu kita lebih pada guiding je. Sebab Tunjuk kita tunjuk itu kata exam oriented. Kan, Jadi kita dah tolak tu semua. Jadi hanya SPM sahaja sebenarnya. Betul. Jadi daripada bawah tu adalah untuk masa time for growth. Masa itulah mereka buat discovery learning sebanyak-banyak yang mungkin kan. Dan amalan itu kita nak bermula dari tahun 1 lagi. Yes. Bermula dari tahun 1 lagi. Itu sebenarnya prinsip untuk TS25. Ya. Tapi bila dah tak digembar-gemburkan, tak digelorakan, dia macam tinggal nama saja kan. Jadi kita nakkan yang tu digelorakan balik. Jadi memang tak, cara pembelajaran ni sama. Jadi kita textbook tu masih ada, maknanya knowledge tu is compulsory knowledge. So kita nak bergerak kepada secondary knowledge, iaitu mereka yang cari sendiri bahan yang dicari. Betul. Textbook memang tak boleh nak nafikan sebab dia sumber kurikulum utama. Yes. Kan? Tapi di samping itu kita ada perkara lain yang kita boleh nampak. Semua mencapai pada ilmu tadi, mencari pada ilmu. Okey. Banyak dah saya dapat info daripada Cik Ajonora ni. Bukan apa, perkara tu nanti kita nak bimbing cikgu-cikgu kita. Nak bimbing cikgu kita supaya dia pun nampak benda yang sama dengan yang kita nampak. Ya, insyaAllah. Sebab kadang-kadang kita ni bila kita pergi sekolah, balik sekolah, kita dapat murid kita kan. Jadi kita kata apa-apa berlaku kat luar sana tu buat peningkan kepala otak kita je. Tapi kita nak membina generasi dan kita mendidik generasi bergantung pada waktu mereka. Jadi sekarang ni adalah waktu digitalisasi, waktu mereka berubah, zaman perubahan yang sangat cepat. Jadi kita terpaksalah nak tak nak kan, kita berubah jugalah. Betul. Dah zaman lah kata orang kan. Ya. Yang mana yang dah baik tu alhamdulillah kita teruskan. Kita nakkan yang mana yang belum nak berubah tu tolonglah kan. Saya melihat kan Cik Ajah, teras 4 ni sebenarnya seolah-olah macam basic kepada teras-teras yang lain. Yelah. Dia kan bila kita sebut tadi dengan benda yang cukup, kelengkapan yang cukup, prasarana yang serba ada. Ini macam basic kehidupan. Kita kan ada tempat untuk berteduh. Betul. Kita kena ada makanan. Yang lain tu orang lain provide. Tapi di sekolah adalah bila dah ada tempat, basic dah ada lah. Jadi semua akan datang auto semua akan itu. Okey. Jelaslah sekarang bahawa sebenarnya prasarana bukan pada kata struktur kita nak menyelesaikan peralatan, perkara-perkara asas, tetapi kita pada pembelajaran berkualiti dan pada nak lihat ujung nanti keberhasilan kemanjadian murid. InsyaAllah. Kan? Ya, betul. Okey. Saya rasa sampai sini je kot persembahan kita. Alah, penat lagi pula. Banyak lagi tengok tak baca pun lagi. InsyaAllah lah kita akan sambung lagi untuk sesi yang lain. Sebab banyak ni, kita baru satu trust je kita cerita. Kita ada 6 lagi trust ni. 7 teras. Ada 6 lagi yang belum lah. Ya. Okay. Dan saya harap benda ni tak berhenti di sini. Betul. Akan ada lagi Gelora. Ya, nama pun Gelora kan. Okey. Saya rasa sampai sini saja perbincangan santai kita, bicara santai kita hari ini. InsyaAllah diizinkan Allah. Selamat berpuasa. Selamat berbuka. Ya, selamat berbuka. Dan terima kasih banyak dari saya kerana sudi bersama kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Okey.